Hey guys, Assalamualaikum. Salam sejahtera, kembali lagi ke channel YouTube Azman Azman. So hari ni aku nak buat review tentang cerita yang baru je aku tengok tadi, which is Mikail, Pemburu Dua Alam. Mengisahkan tentang Mikail, si pemburu syaitan. Okay, mengambil satu kes yang berlaku di mana 25 orang dalam kenduri kahwin telah dibunuh oleh seorang budak. Okay, so bila dia pergi tengok, and ternyata of course lah akan berkait dengan syaitan dan sebagainya lah. Maksudnya dirasuk dan sebagainya. Tapi it's bigger than that lah. Basically dia ada kaitan dengan seekor putera jin yang sedang menunggu untuk keluar ke dunia nyata. So apa yang berlaku, macam mana benda ni boleh berkait dan sebagainya, korang kena tengok serius cerita ni. Okay, so first aku just nak cakap, first kali aku nak puji cerita ni adalah aku nak puji keberanian script writer kot kan, orang yang membuat cerita ataupun idea asal cerita ni. Pada aku nak bagi pujian dekat diorang. Okay, whoever yang melopori projek ni lah basically. Okay, dia punya idea, dia punya script writer, dia punya pengarah jugalah. Okay, sebab berani buat cerita macam ni untuk kita punya, orang kata apa, market Malaysia ni yang tak boleh lari lagi. Kalau ikutkan sebelum ni trendnya cerita badan beruniform, sekarang trend cerita action. So dia masuk juga dengan action, tapi dengan konsep yang pada aku berani lah. Okay, dengan sebab dia lain pada lain. Okay, tak dinafikan cerita ni sebenarnya banyak reference kepada cerita-cerita Hollywood yang dah ada sebelum ni pun. For example, aku boleh kata cerita ni adalah kalau korang pernah tengok cerita Supernatural, okay, series daripada AXN kot, tak silap aku. Okay, Supernatural punya series ini, aku boleh kata ini Supernatural Malaysia lah. Okay, dia ada a few reference yang kau boleh kaitkan dengan filem ni. For example, Supernatural, series Supernatural tu yang ada Dean Winchester kan, dengan adik dia semua kan. And kau boleh kaitkan juga cerita ni macam cerita Hellboy ataupun Constantine. So basically cerita dia mengisahkan tentang manusia yang memburu syaitan. So konsep ni sebenarnya dah lama dekat Hollywood, cuma nak bawa konsep macam ni ke Malaysia ni, aku rasa this is the first time lah. Okay, yang paling dekat yang pernah ada cubaan untuk buat cerita macam ni adalah, tak silap aku, Alif dalam 7 dimensi yang aku pernah tengok sebelum ni lah. Tapi yang tu dia based on komik tau, komik tempatan, and dia buat cerita, dan itu dia tak ke arah pemburu sangat. Dia lebih kepada macam college teenagers yang dapat kuasa untuk lawan syaitan. Tapi yang ni literally dia ambil konsep pemburu lawan syaitan tu. So yes, cerita ni banyak reference daripada luar negara sebenarnya. Tapi benda tu tak jadi masalah sebab dia olah cerita ni dengan sangat baik dan buatkan dia, boleh kata, dekat dengan kita punya culture lah. Basically hantu-hantu dia yang berupa macam hantu, bukan hantu lah, basically jin lah. Dia gelarkan makhluk-makhluk yang dilawan ni jin kan. Lebih dekat dengan kita punya culture. Okay, nampak macam, ada yang nampak macam Pontianak, ada yang nampak macam jin kan. Okay, itu benda yang aku suka pasal cerita ni, which is dia punya idea. Yes, dia, orang kata, ada reference. Yes, dia boleh kata macam sebenarnya bukanlah satu idea inovasi, sesuatu yang baru, tapi dia memang dia cedok kan. Tapi orang kata olahan untuk rakyat Malaysia tu pada aku menjadi lah. So itu benda yang aku suka pasal cerita ni. Second, aku suka sinematografi dia. Okay, aku boleh kata macam ni lah, in terms of cinematography, aku rasa untuk rakyat Malaysia kau tak payah risau dah sekarang ni. Memang we as Malaysians, I mean kita punya movie industry is totally capable of doing very good cinematography untuk setiap filem kita sekarang. Dia cuma tak nak je buat, bajet ada tak ada je sebenarnya. Itu je. Sebab memang kita punya rakyat Malaysia ni, I mean orang-orang yang ada dalam industri kita ni sebenarnya banyak yang very kreatif sebenarnya. Dan setakat ni lah, cerita-cerita baru memang sinematografi dia memang cantik gila. Dia punya basically dia punya camera shot, dia punya color grading dan sebagainya memang setaraf antarabangsa. Memang kau tengok tu memang kau akan nampak, okay, it's international level lah. It's basically kalau kau tunjuk dekat, kau pergi mana-mana award, cerita kau keluar ataupun kau letak kat Netflix ke apa semua, dia tak nampak kekok, tak nampak macam ni tak layak duk kat sini. Memang tak, dia memang sinematografi dia memang cantik. Okay, tu second. Third, CGI dia cantik tu. Pada aku macam not bad lah. Tak nampak kartun, tak nampak cartoonish, tak nampak macam murahan. I mean like CGI dia power. So aku suka. I mean like macam kau tengok tu, kau tak nampak kekok, kau tak nampak macam apa benda siap ni. Tak ada. CGI dia just nice. Dan dia, the amount of CGI used for this movie is also nice. Dia tak melampau sangat sampai kau rasa apa benda semua nak CGI macam tu lah. Okay, so aku suka. And then aku suka juga dia punya action wise. Okay, so dia punya action sequences, dia punya fighting sequences lah basically, sebab dia kan melawan jin kan. Pada aku okay, just nice. Okay, dia tak terlampau over dan tak adalah macam nampak cikai sangat. Cuma adalah certain times aku tengok
it's a bit macam slow sikit. Kalau dia macam maybe dia pick up the pace sikit, maybe dia speedkan dalam maybe 0.5 second ke, I'm not sure lah how it works, cara dia cara sesuatu production tu edit dia punya fighting sequences. Tapi nak cakap dengan bahasa mudah je, mungkin dia kalau dicepatkan sikit, dia akan nampak lebih macam lebih intense fighting tu. Tapi dia ada certain moment, certain fighting sequences tu nampak macam macam slow je macam tu. Ada lah that moment. Tapi most of the time cantik lah, cantik, nice, kemas. And dia punya shots ketika fighting tu pun cantik dan tak mengganggu, macam tak terlampau bercelaru, terlalu banyak tu kasih macam cerita okey itu cerita. Okey, aku baru tengok cerita Gayung 2 sebenarnya, aku dapat movie premiere tu. Tapi yang tu aku akan buat dalam next movie review lah. Cuma nak cakap je, nak bandingkan dengan Gayung 2 sebab dia orang keluar sama-sama tau. Keluar yang ni dulu, Mikael dulu. Okey, Gayung 2 ni action sequence dia lagi better, tapi dia still ada masalah, which is camera shot yang terlampau banyak bertukar sampai kau jadi sabut. And Mikael tak macam tu. Cuma masalah dia yang tu lah, dia macam kalau dia speedkan sikit ni nampak lagi intense macam tu lah. Okay, so aku suka juga action sequences dia. Lagi-lagi ni dah keempat ke kelima. Okay, tak apa, hantar. Aku suka dia punya character wise, character development untuk setiap bukan character development lah, setiap karakter yang ada di cerita ni. Aku suka dia punya character build up tu. Untuk setiap karakter ni dia nak jadikan satu team tu okey. Dia tak dinafikan ada plot holes in terms of this characters punya development, characters punya backstory dan sebagainya. Tapi karakter tu menarik. Okay, Remy Sharp jadi Mikael ni pada aku memang sesuai. Aku rasa tak ada siapa yang boleh bawa watak ni, maksudnya watak ni sesuai untuk dia lah. Memang it's meant to be him. Okay, kalau tak dia pun maybe orang orang macam mana karakter Mikael ni dia nak muka jantan kan. So it's Remy Sharp lah. Okay, so memang sesuai dengan dia. Okay, dia punya character development tu cantik. Memang nampak dia ni jenis yang macam very jantan. Maksudnya sesuai lah jadi pemburu, nak buru setan. Sebab tu bukan buru manusia kan. Lepas tu tambah pula, aku sebenarnya aku tahu Norin ada dalam cerita ni. Bila aku tengok ada list cast kan, cuma aku tak tahu pula dia sebenarnya watak dia agak besar. Rupanya dia macam side character juga. Aku ingatkan dia just macam extra ke apa. So menjadikan Norin sebagai side character tu pun pada aku satu keputusan yang bijak. Sebab pada mulanya dia letakkan satu karakter Chinese ni, which is nama Kok lah, dia punya karakter tu. Aku tak ingat nama pelakon dia apa, selalu kat tengok dia. Aku ingat ini akan jadi side karakter dia. Sebab mula-mula dia nampak macam dia datang sebagai comic relief ataupun karakter lawak dalam cerita ni. Tapi lawak dia pada aku macam agak hambar tau. Tapi bila Norin masuk dan mengambil alih watak Cina ni, dan Cina ni jadi watak ketiga, barulah macam the jokes is coming lah. The jokes started to hit. Sebab sebelum tu macam tak kena macam hit and miss macam tu kan. Bila Norin masuk ni tak dinafikan, Norin punya jokes pun ada je yang miss sebenarnya. Dia sebenarnya dia tapi Norin ni is better lah in terms of a comic relief punya karakter. So bila letak dia sebagai side character, better lah. Cuma karakter Aisyah ni menarik sebab dia macam karakter perempuan yang boleh berlawan dan sebagainya. Cuma in terms of karakter dia ni aku a bit ni sikit lah. Sebab dia macam backstory dia tak kuat. And just macam tu je kau explain macam tu je dia punya backstory. And tiba-tiba datang sebagai macam menyamar polis sebagainya. Yang tu tak kuat sikit lah. Tapi kalau kau tengok as overall karakter yang ada dalam cerita ni semua menarik lah. Macam tu lah aku kata. Apa lagi aku nak puji pasal cerita ni. Special effect. Tadi CGI special effect, special effect makeup dan sebagainya. Dia punya setup untuk setiap location tu, setup dia buat untuk macam contoh bila Mikael masuk ke alam gaib, alam jin tu sebagainya kan. Lepas tu dia punya event, aku tahu certain things yang ada dekat tempat yang dia shoot ni pun ada yang dia orang macam setup sebenarnya kan. So macam cantik lah, cantik. Aku boleh kata special effect dia memang senang cerita. Kau tengok kau tahu ini is a high production value punya stuff. So dia punya special effect pun memang pada aku tip top. Tu benda-benda yang aku suka. Mungkin ada benda aku tak suka pula, benda yang aku nak complain sikit pasal cerita ni. Biasalah, takkan nak yang ni je kan. First tadi yang pasal action sequence tu aku dah masuk sikit kan, benda yang aku tak suka. Then benda yang aku tak suka lagi adalah in terms of storyline. Satu lagi benda yang aku suka juga, storyline dia pada aku not bad sebenarnya. Best. Dia punya storyline tu best, cantik. Cuma benda yang aku tak suka adalah first konflik antara si Mikael dan adik dia Tijah ni. Dia macam dia tak cukup, macam mana cakap, dia bukan nak cakap tak cukup rempah ke apa, tapi maksudnya konflik antara Mikael dengan Tijah ni dia macam dia tak bagi satu backstory yang kuat. Dan dia tak macam bagi satu scene yang macam tunjukkan yang saya cerita, bila kau tengok Mikael dengan Tijah ni, kau macam tak percaya Tijah ni, kau tak boleh nampak Tijah ni sebagai adik Mikael. Tak nampak that chemistry. Maybe sebab kekurangan scene tu lah. Tu aku kata, kalau backstory dia tu mungkin dia panjang sikit, maybe dia tambah a few more scenes yang explain ataupun tunjuk yang Tijah ni adik Mikael, I think it will be better lah. Aku rasa Tijah ni kekurangan screen time dan backstory yang kukuh untuk buatkan dia punya karakter tu lebih kukuh. Dan
konflik itu lebih menjadi antara Mikael dengan Tijah macam tu. Satu lagi masalah dia, konflik itu macam a bit macam okay, storyline dia okay sebenarnya, tapi dia macam ada okay, sebenarnya cerita ni banyak plot holes jugalah. Banyak benda yang was left macam mana cakap, was left unexplained. Ada benda yang kau macam it's macam mana? Benda yang questionable. Okay, benda yang kau macam asal dia macam tu, asal macam tu. Ada that certain things yang macam kau macam kenapa dia macam tu? Kenapa macam ni? Ada persoalan yang tak terjawab cerita macam tu lah. Okay, for example macam contoh bila Tijah, kenapa Tijah tu boleh masuk ke alam gaib jadi separuh, kan dia cakap separuh, dia dah jadi separuh alam gaib dan sebagainya. Dia macam benda tu tak ada explanation dan dia jatuh ke bawah, siapa tarik dia. Faham tak? Lots of thing yang was left unexplained lah cerita. So yes, senang cerita, untuk rumuskan banyak plot holes lah. Cerita storyline dia best tapi banyak plot holes. So benda tu buatkan dia adalah cacat celanya sikit cerita ni. Nak cakap perfect semua tak adalah. Itu satu. Okay, itu masalah dia. Aku nampak plot holes ni dia agak mengganggu storyline tu lah. I mean like storyline dia best tapi dia punya orang kata kelancaran storyline tu dia akan ada lah macam kau rasa macam macam ada chunks yang hilang, ada parts of the storyline yang hilang macam tu. Itu satu. Second, aku okay, dia macam okay, Putera Jin ni, Tosim ni looks so macam mana kau hype dia daripada awal sebagai satu watak yang sangat diguruni dan sebagainya kan. Tapi bila dia keluar, okay, fighting scene dia memang agak okay lah, tak adalah macam cepat sangat. Okay, ini ada masalah agak macam Guardian 2 dia punya final fight tu sekejap sangat. Yang ni final fight dia tak adalah sekejap. Cuma macam it's too easy. Macam yelah, kau punya susah nak halang si Putera Jin ni untuk keluar, and then bila dia keluar kau fight macam tu dah. Lepas tu kau sepak dia masuk. Tak nak spoil lah, tapi maksudnya macam it's too easy. Macam tu. Macam patutnya macam at least kau kena buat satu konflik ataupun satu pemberatan dekat this main villain Putera Jin Tosim ni, untuk buatkan dia tu susah dikalahkan. And at least maksudnya tak adalah at least macam Mikael tu injured gila-gila ke. I mean like something untuk beratkan keadaan tu lah. Beratkan that, orang kata that final fight. Sebab it seems too light lah saya cerita. Macam sama, saya cerita macam ni, bila kau tengok final fight kau nampak sama je macam dia fight dengan jin-jin bawahan ni. Macam tu saya cerita. Itu related to another issue yang aku nak cakap, which is dia punya fighting sequence memang best, memang okay, cantik. Cuma okay, kalau cakap CGI dia cantik, aku tak tahu kenapa dia tak gunakan CGI, dia tak masukkan like a few effects or macam a pinch lah. Macam kau masukkan sikit CGI setiap kali diorang berlawan, setiap kali si Mikael ni berlawan dengan jin. Faham maksud aku? Sebab macam dia, bila dia tak gunakan, sebab CGI dia cantik, so macam rugi lah kan. Sebab apa? Bila dia buat macam Mikael ni, bila setiap kali dia berlawan dengan jin macam berlawan dengan manusia je, dia macam dia tak ada beza tau. Macam okay, kau dah jadikan jin tu sebagai satu yang very physical macam manusia. Cuma the only thing is, bila dia ada tunjuk lah scene di mana bila diorang ni berlawan dengan jin, orang lain tak boleh nampak macam diorang berlawan seorang-seorang. Okay, fine. Tapi at least kau buatlah satu macam effect di mana contoh macam bila si Mikael ni guna dia punya weapon tu, bila dia hiris syaitan tu, at least keluarkan efek api ke sebagainya. Dia ada guna betul, tapi ada tak silap aku yang very obvious yang dia guna tu masa dalam sel tu je, masa dalam bilik tahanan tu je ada yang macam terbakar sikit. Betul, ataupun aku nampak dia guna, tapi macam bila dah contoh bila jin tu nak mati je, bila jin tu macam dah terbakar dan hilang, itu je. I mean like dia boleh je guna, maksudnya setiap kali fighting tu macam bila jin tu kena weapon si Mikael ni terbakar ke berasap ke apa, tak ada benda tu. So dia nampak macam very raw, kau faham tak? Macam dia orang tengah lawan manusia instead of jin. Ni macam senang cerita, bila kau tengok dia ni lawan manusia, lepas tu yang ni dia lawan jin, sama je fighting tu, macam tak ada beza. Macam jin ni like literally manusia yang pakai special effect makeup macam tu. So kalau dia guna, at least lah kan, letaklah special effect, letaklah CGI sikit masa kau lawan jin tu macam tu. At least baru like fighting tu lebih intense, dan fighting tu akan nampak lebih macam surreal lah. Nampak lebih macam dia lawan jin ni, sebab bila kena weapon tu jin tu macam keluar api, berdarah, bukan macam berdarah macam manusia kan. Macam tu. Okay, itu aku rasa lebih lah kalau dia letak benda tu. And aku rasa itu je kot yang aku nak komen, yang aku nak complain. Aku masuk balik benda yang aku suka. Aku sangat suka with the hype yang dia build sepanjang cerita ni, dan dia carry on sampai ke akhirnya, sampai ke hujung, sampai ke habis pun. Sebab bila dia reveal siapa chief tu, I mean like it's gonna be big lah. I mean like bila dia reveal siapa yang berlakon jadi chief dia tu, okay, dia macam ni, dia membuka ruang cerita ni untuk dikembangkan lagi jadi like a few sequels, dengan harapan, aku mengharapkan
lepas ni lebih banyak bajet. Okay, saya cerita ini macam satu presentation lah untuk maybe pelabur-pelabur kat luar sana, untuk bagi lagi banyak dana untuk diorang ni buat sequel yang lebih better daripada Mikael ni. Sebab aku boleh kata macam ni lah, Mikael ni dia bagus, tapi ada benda yang kurang yang buatkan dia macam okay, dia dapat essential macam ni lah. Kalau kau masuk exam ada A minus, A plus kan. Mikael ni A minus. So sekarang ni ini presentation dia, harap-harap pelabur masuk dan sebagainya. Kalau dia orang nak buat sequel lepas ni, biarlah guna all this, harap pelabur masuk, dapat dana yang banyak, guna dan jadikan dia A plus. Saya cerita macam tu lah. Okay, tapi it's a good movie. It's satisfying to watch also. Okay, good, very good idea, very creative, olahan yang menarik. Saya cerita kau boleh cakap kita dah ada saya cerita kalau orang kata oh kat Hollywood ada Constantine, Constantine ada Hellboy, kita boleh cakap dah kat Malaysia ada Mikael as our demon hunter lah. Saya cerita cerita. So memang pada aku watak yang dia dah build dalam cerita ni dah jadi kuat, dan I would say aku nampak cerita ni boleh jadi a big franchise, a big strong franchise. Okay, alamak ada ni. Okay, Mikael ni boleh jadi a big strong franchise, dan kalau aku harap kalau ada sequel, tolonglah fix apa yang aku cakap, yang aku cakap tu, supaya it'll be not just a good movie but a perfect movie. So aku rasa itu saja dengan ni. Oh, rating I would give a rating of 8.8 out of 10 untuk Mikael Pemburu Dua Alam. Okay, aku rasa itu saja untuk kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi dalam next